Yo yo yo, what is up guys? As you can see, I am back. Aku dah kembali guys. Punya lama aku mendiamkan diri sebab dah jual motor, dah jual kamera lama, so I've upgraded my motor. Motor dah upgrade, tak adalah upgrade, basically just tukar to a fairing je lah. Motor lama dah jual, dah let go, tukar ke fairing sebab why not lah kan. Memang nak ambil pun motor ni. And lagi satu, kamera pun dah baru, so should be set up, everything is okay lah. So sekarang ni video first for this bike and for this camera is actually saya nak menghantar rendang actually. Saya nak hantar rendang. So mana yang tak tahu tu, saya supply, saya jual rendang Minang lah, rendang daging Minang. Dan saya buat COD juga. Mana yang jauh tu saya akan postage lah. So sekarang ni macam yang korang tengok ni, saya dekat jalan ni pun saya nak menghantar COD lah. So COD ni dekat Ceras, 27 minit lah kan, 27 kilometer lah dari sini. Should be perjalanan ni hopefully selamat lah. Op. Oh, ada accident lah, patutlah jam. Is this accident? I don't know, moga dipermudahkan lah. Dia abang naked apa ni? Ni Z250 SL kalau tak silap. Dia kita try tegur abang ni. Tadi abang ni ada tegur saya, tapi saya angguk helmet je, mungkin dia tak perasan. Kita try tegur abang ni, jap. Tapi gila lah, exhaust dia apa ni, si project tu. Saya exhaust standard. Saya punya motor ni mesti apa ni, orang kata standard kilang lagi. Masih dara. Tak buat apa-apa lagi. Jalan pun basah lah siut. Woi, dapat tegur. Baiklah. Tak sombong abang tu, tak sombong. Aduh, kalau dah datang kat jalan Kuching ni, memang jalan dia macam gini Kalau korang nampak jam, benda ni actually belum jam lagi tau. Jalan Kuching punya jam dia, nak sampai nak masuk ke KL tu, dia punya jam should be melekat. Mungkin sebab sekarang baru pagi kot. Pagi diorang tak keluar lagi, tunggu tengah hari lepas memang berkicap tu seluar. Berpeluh nak menunggu jam ni. Walaupun naik motor, nak menunggu orang berbaris naik motor lagi kan, dekat celah-celah. Memang petak kepala. Jap, ada anomali tu atas dia punya helmet tu. Atas helmet ada anomali je, ada tanduk lah Santai sangat abang ni. Yalah, kita tak adalah laju mana, bawah pun 100, 110. Cuma kalau bawah 100, bawah 90 tu berkicap sikit lah, panas sikit lah. Korang imagine lah, 2 silinder pun ada rasa panas, apatah lagi yang 4 silinder. Korang kalau 4 silinder bawa daily, bawa slow, bawa jam, korang memang hati kental lah. Apa korang buat daripada apa mat. Saya sendiri pun tak tahan tu. Lagi-lagi yang motor V4, Ducati ni kan, Ducati V4, dia punya panas tu minta ampun tu. Saya ada member yang pakai Ducati V4. Saya adalah swap motor dia sekejap, saya try bawa. Imagine time hujan pun dia punya panas pun jarobi tu, apatah lagi tengah hari jalan jam. Memang tak tahan lah. Saya lagi prefer inline lah kot. Inline pun okey juga, tak adalah panas mana. Panas lah juga, tapi tak adalah sepanas V4 tu. Kereta ni memang saya tahu saya jauh lagi, tapi tak adalah nak masuk bagi signal terus masuk tu, janganlah terkejut lah tu. Terkejut tu. Dalam 26 minit agak-agak 26 minit ni betul-betul 26 minit. Okey, kita bagi laju sikit sebelum 26 minit.
Kita sampai dalam 10.56. Estimate dalam 10.56. Kita try rekod berapa laju kita boleh sampai. Bukan nak berlomba, bukan nak tunjuk laju, sebab tak tahan, nak cepat sampai je. Oh, habis cafe racer. Cantik. Motor cafe racer dia cantik, lawa-lawa. Tapi masalahnya saya tak minat. Dulu saya pakai juga. Nak kata cafe racer tak juga. Saya dulu pakai brand Kiwi RKV 200. Saja nak try, nak kenal-kenalan, tapi tak minat dah pula. Oh, abang ni bagi lalu ah. Baik bang. Thank you. Aduh. Jalan basah ni susah nak turn pun takut-takut je dia punya licin tu. Kita bawa berhemah je lah. Kita bawa kita punya limit. Kita ikut kita punya riding style limit lah. Tapi surprisingly tak jam Dah pukul 10 lebih lah. Tapi tak jam tu. Selalunya tahun sekarang tengah jam tu orang nak keluar. Hari Sabtu kan. Orang nak keluar jalan-jalan apa semua. To be honest, lapar tu. Makan pun tak lagi ni. Kita menyelit. Oh, panjang umur. Adakah ni jam melekat? Nampak dalam waist macam ya. Tak pula. Oh, okey. Macam okey ke? Saya malas kalau jam ni nak kena perhati kereta kiri kanan yang masuk tiba-tiba kan. Sebab diorang ni kalau bawa kereta diorang jenis YOLO je. Kita sebagai rider motor ni kita punya reaction cepat je. Cuma braking kita lambat daripada kereta kan. So nak kena braking lagi awal daripada kereta lah. Oh, ada crash ke depan? Kadang-kadang Waze ni bukannya betul pun. Cakap ada crash tapi tak ada crash pun. Abang ni modi exhaust lah bentuk standard tapi dalam dia jahat tu. Aduh, buat jalan ke kat depan tu? Kau buat time busy hour lah tu. Time busy hour aku nak buat kerja-kerja jalan. Aduh, dalam main road. Ke ada something? Hai. Saya laju tu memanglah laju tapi kalau dia pun bagi signal so saya boleh slow down. Saya bagi peluang dekat abang nak masuk simpang kalau abang nak masuk. Ini tiba-tiba je masuk macam tu. Kebas tangan. Pakai glove macam ni elok tau. Memang safety tapi dia punya kebas tangan tu aduh ai. Sakit ke? Kena beli yang daily punya. Saya ada yang daily tapi hujan kan basah. Baru masuk tengah jemur. So pakai je lah high cut ni. Wah, ini jalan sedap ni. Ini kalau korang laju ni boleh main corner tu. High speed corner.
Bencilah lamp merah ni. Woo! Okay. Yeah, dah exit. Finally dah exit, guys. Semangat tu, guys. Bapak petak saya lah menghadap jam ni. Nasib baiklah tak bawa kereta. Siapa yang bawa kereta tu memang korang kental tu. Saya dulu pun budak kereta. Saya budak JDM dulu. Tapi itulah, disebabkan asyik jam je, saya pun dah give up lah nak kereta. Naik motor je lah. Kalau hujan apa susah, air je pun. Tak dah je lah. Whoa, what the heck? What the heck? What the heck? Oh shit! Bro, sabar tu. Jalan kecil, jalan apa orang panggil ni, jalan perumahan, relax lah. Biarlah dorang ambil lesen ni, ambil masa. Kimek tu. Mana yang tak nampak tadi, yang bawa tu perempuan ni. Korang perempuan, tolonglah jangan buat benda-benda macam tu. Korang boleh ambil nyawa orang macam tu je tu. Jangan menyusahkan orang lain tu, serius. Apa ya? That is not a, apa tu, bukannya double lane tu. Dia kata rumah dia warna hijau Petronas. Kita tengok. Masuk sini. Oh, I see. I saw green. Is that the house? I believe so. Saya rasa kita dah sampai. Oh, mana nak masuk? Sekejap, kena... Is this the house? I'm not sure. Dia kata hijau. I believe this one. So, tapi tak adalah kita nak terus masuk kan. Tanya dulu. Is it still recording? Yes, it is. Oh. Hello. Tersorok betul rumah. Tersorok betul rumah. Sekejap Sorry dah lambat. Jalan jam sikit. Apa tu? Dekat KL. Dekat KL. Daripada KL Jalan Kuching. Ada accident sikit. Sini memang ada driving school ke? Oh ya ke? Tadi ada satu kereta yang tak sabar. Yeah. Betul, rendah daging. Ni kalau nak panaskan, boleh panaskan macam biasa je lah. Pakai microwave. Kalau tak ada microwave, masak air panas, celup je. Oh, dia tadi ada kawan saya. Area Puchong apa? Puchong belah mana tu? Tak pasti. Tengok kilometer jugalah. Kalau atas 40 kilometer, dah kira lain dah. Siapa masak? Saya. Oh, ya? Okay. Terima kasih. Thank you for support. Enjoy. Thank you banyak. So guys, itulah dia. Kita punya delivery rendang.
Saya kena duduk tempat lain sekejap ni. Nak rehat. Oh, ada driving school lah. Ya, betul. No wonder lah. Tapi tadi akak tadi tu memang betul-betul apa orang kata, tak relax lah tak sabar betul tu dia. Jom kita check. Sini ada kedai mak. Baru je mention. Ada terus. Why not? Kita stop jap. Lapar ni. Sini boleh lah.